Rezeki kami lah dapat tanah dekat sini dan juga dapat buat rumah bersama dengan Zasma lah. Dia daripada awal tu kebanyakan dia isi saya lah yang tengok TikTok tu kan. Dan ni media sosial macam-macam. Jadi dia tengok dekat TikTok tu dan sebenarnya bukan Zasma saja yang kami tengok. Selain Zasma adalah beberapa kontraktor yang lain. Tapi bila kita tengok Zasma ni dia ada kelainan daripada kontraktor yang lain. Jadi kita cuba tanyalah, kita cuba mohon kelayakan dan sebagainya lah. Okey, masa kami ke office tu sebenarnya siapa-siapa pun bila dia nak kenal dengan kontraktor, kalau boleh mesti dia nak bersemuka kan, dia nak jumpa sebab nak tengok sendiri keadaan dia. Dan masa tu kami pergi dekat tempat Zasma, dan apa yang Zasma bagi tahu dalam media sosial tu memang betul lah. Seperti mana yang Zasma bagi tahu dengan ada giftnya dengan macam-macam lagi lah. Dan kita boleh tanya on the spot, kita boleh tanya direct apa yang kita nak tanya tentang pasal rumah ni dengan Zasma, macam tu. Dalam segi harga mungkin agak tinggi, tetapi berbaloi lah nak dapatkan sebuah rumah yang macam ni, lengkap semua, cantik, kemas, free gift pun ada, kekemasan semua okey, on top lah juga, on top semua okey. Kami tengok pada awal berpuas hati, memang pergi pagar dalam rumah, luar, dalam kemah molek. Sebab saya tengok Zasma ni, sebab kita tengok dah, kita buat perbandingan kan. Bila kita buat perbandingan banyak-banyak, rumah Zasma buat tu hak siap daripada Zasma. Kalau kita tengok orang lain design dia macam tak berapa, tapi Zasma dapat clean. Ada sebelum ni dekat salah satu rumah contoh yang Zasma buat. Ada dekat Tok Uban tu. Situ kat Tok Uban, Kuih Batu. Tu kita gintai je. So, kita tengok luar gitu je. Sebab tuan rumah dah duduk dah. Lepas tu ialah yang bagusnya dalam Zasma ni, sebab dia ada satu grup bersama dengan tim pengurusan dia dan juga tuan rumah sendiri. Lepas tu setiap minggu hari Khamis dia akan update berkenaan dengan progres lah. Maksudnya apa yang minggu ni, apa yang Zasma buat dah siap. Setiap minggu dia akan update. Jadi walaupun kita berada di luar kawasan pun kita tak risau. Jadi bila sekali-sekala kita orang balik, betul lah apa yang Zasma buat tu lah. Komen daripada jiran-jiran ni dia lebih kepada yang pertama progres lah. Lepas tu cepat, dan yang kedua kekemasan, dan yang ketiga adalah ketulusan buat rumah tu kan. Sebab sekarang ni kita nak cari kontraktor yang kita pun yang teluh dan jujur, yang kemas ni agak susah lah. Tapi bila kita kena tengok selalu kontraktor mana yang kita percaya dan ikutlah perkembangan semasa dia tu kan. Selepas tu kita cuba dan kita tawakal lah. Harap-harap rumah kita seperti mana yang sebelum ni yang dia buat dengan orang lain. Jadi alhamdulillah lah, seperti mana apa yang kita tengok tu, inilah hasil lah. Design kami ambil daripada katalog. Lepas tu kita ubah sesuai sikit lah mengikut arkitek. Ikut kesesuaian arkitek buat untuk kita. Dan kami ada buat beberapa orang kata penambahbaikan lah yang kita sendiri nak kan. Jadi terbina lah design macam ni. Kami pun setuju. Dan kami memang nak banglo biasa-biasa je. Kalau tahun ni pun memang comel lah. Design Zasma yang kami tengok itu banyak kan, dalam 100 lebih design. Banyak. Jadi sebenarnya kami kena cari design yang lebih kurang padan dengan keluasan tanah kami lah. Sebab tanah kami ni memanjang. Jadi kami kena cari satu design yang rumah yang panjang macam ni lah. Dia pun jumpa design ni dan bincang dengan dia. Kemudian setujulah. Cuma perubahan tu taklah ubah dengan getara. Cuma kami tukar side. Macam contoh dekat bilik air tu, bilik kedua dengan ketiga tu kan. Jadi kami letak dekat luar dan kami buat store dekat situ. Itu je, tak ada apa yang ni pun. Maksudnya kami nak maksimumkan kulasan bilik tu. Macam tu. Kita ikut 3D design. Cuma hak warna grey ni kan, recommend ke warna hot space ni, space kan ya. Sebab warna yang asal tu kami tengok warna hak yang biasa tu cantik juga. Tapi bila Cik Jo tolong buat pilihan dan dia buat tu dengan dia adjust balik, bagi jadi nampak warna tu menonjol. Jadi dia cantik lah. Maksudnya kita nak rasa cantik lah, tapi boleh adjust lagi cantik. Zasma ni dia buat tu atas kepakaran tukang masing-masing. Daripada kami pun selalu turun. Maksudnya pembinaan body orang lain, lepas tu pembinaan apa lagi, bumbung orang lain. Lepas tu elektrik, semuanya Zasma ambil daripada kepakaran kontraktor yang buat. Macam tu. Dia tak satu kontraktor semua dia buat. Jadi atas bidang masing-masing, kepakaran masing-masing,
dia jadi lebih cantik dan lebih tersusun, lebih lengkap macam tu. Kalau saya sangat profesional lah tim dia, sebab ada kita boleh buat urusan, kita boleh tanya terus, kita boleh jumpa macam tu. Belum dia orang buat tu, kita kena bagi tahu dulu lah. Kalau saya taruh ni lah, boleh lah 10 bintang lah, boleh lah. 10 10 bintang. 10 out of 10. 10 bintang. InsyaAllah.